Assalamualaikum dan selamat datang sekali lagi ke rancangan podcast NCS 2.0. Aku Epo Gazir. Aku Bob Ashri. Dan aku Izan Rosli. Okey, mainkan lagu NCS. Let's hit it. Terus Aku ingat apa benda lah tadi dia gini-gini. Kepala otak. Terus Kira semangat nak undi ya. Semangat undi. Kau bukan patriotik kan kau kan? Aku semangat nak cuti je. Cuti benda Saturday. Kan off in lieu. Tak ada lah. Dia bring forward to Monday. Yeah. Oh serius kan? Yes. Oh kira Monday tak kerja lah. Untuk macam aku? Kau macam mana? Office hour? Aku Monday to Friday. So dorang off in lieu lah. Oh serius Dia bring forward to Monday. Dah boleh pergi overseas Overshoot dah boleh. Bagi voting pagi, lepas tu dah boleh go. Tak nak vote. Rosakkan vote. Aku peduli apa? Betul. Madang vote yang opposition, yang dia juga menang. Tak payah vote, benda menang. Okay guys, selamat datang sekali lagi. Hari ini kita akan bicarakan tentang general election yang akan diadakan pada tanggal 3 hari bulan Mei, iaitu hari Sabtu. Yes. Jadi yang pada korang yang masih ada di Singapura ataupun di luar negara, jangan lupa vote. Korang tak vote, kirakan korang dah rosakkan wawasan dunia, wawasan negara. Dunia. Aku terkejut juga dunia. Aku rasa diorang vote tak vote pun sama juga. Sama juga. Tapi orang cakap apa lah, husnuzon. Husnuzon. Tak boleh part gini, aku tak nak husnuzon. Yeah, that's the reason why. Because okay, kita boleh tengok yang di mana daripada zaman time independence. Yes. Bila Singapore started to be independent by itself, stand by itself punya Republic of Singapore. Back then was PAP dah dominate. Yes. Started already. Yep. So pada aku, yes, our late Prime Minister or Senior Minister, Mentor Minister Lee Kuan Yew, founder. The founder. He has done his part. Yes, okay, correct. he has made all the changes. Yang apa yang kita ada sekarang ni pun sebab kepala otak dia. Betul. Okay, so we have to give credit. Kalau tak kerana dia pun, you know, all his plan, he will think ahead. 10 years from now, apa yang dia nak. Betul tak? So pada aku, we have to give credit to the late Mentor Minister, Yes. Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, LKY. But then again, pada aku juga, we need changes. Right now. Yeah. I mean korang can disagree lah. Tapi for the new generation macam kita ni, I mean we don't talk about mak bapak kita punya time. Tu semua dah over sebenarnya. Yes, betul. I mean we are talking about our generation dengan anak-anak kita for the future. I mean 10 years from now, 15 years from now, kita pun boleh tengok di mana, you know, the whites dominating. Controlling. Yeah, I mean we need the balanced numbers of, you know, all parties. Fight. Yeah, baru ada fight. Yes. Yeah, it's not like 70% against 30%. Yeah. We need the opposition parties to be, the numbers need to be equivalent. Yeah. Pada aku lah. Tapi aku rasa sekarang susah pun Kenapa, Kalau kau fikir, pasal kita punya older generation ni dah terlampau percayakan ni Taksub. yang taksub dengan ni yang baju putih lah. So no matter how much kau try to psycho dorang, dorang takkan ni. Yes, betul. Kalau kau not only that, years, we are talking about some aku ada tanya juga, some of the uniform groups also. They are so scared to, you know, to vote the opposition party. Takut orang tahu. Because they say this confidential are all bullshit. Pada aku, I mean, do what's best.
for yourself and for anak-anak kita, cucu kita. We have to think ahead. Kita tak boleh fikir sekarang. Whatever sekarang was done 10-15 years ago already. I think dah plan. more than that lah. Yeah, kan? Dah plan out. So we need to plan ahead 10 to 15 years sekarang. It starts now lah. Yes. Kan? Because we need changes. Kadang-kadang orang cakap kadang-kadang the same leaders are controlling, benda tu dah jadi boring. Benda tu dah, there's no competition tau. Faham tak? We need that competition. We need a new era of Singapore with new leaders. Yeah, new faces. Yeah, new faces lah. Yes, new correct. haters. Yeah. So pada aku we need pada aku want to see Workers Party to come into Bukit Batok. Serious. So pasal kau ni Yes, aku want to see new generations of new leaders, new faces from opposition party. Let them do their job for 5 years. If they cannot do, then so be it fair lah. I mean, kalau it's like every year the same person taking care of that constituency, naik bosan. Kan? So you can see the changes now. Maybe ada juga maybe opposition party orang cakap hangat-hangat Ayam. Yes. But let them prove. They have 5 years to prove. Correct. I mean 4 years to prove. Because the last year will be the election year. Betul. They have 4 years to prove. So let them prove. Betul tak? Tapi this is what aku ada heard. If let's say even though the Workers Party yang ataupun any opposition party that wins on that place kan, if apa-apa diorang nak buat pun is being controlled by the upper management, and the upper management is the same person. Is them lah. So is maybe like no point lah kalau betul, because it won't have any support from the top management lah. Pada aku so jadi kau trying to say if they want to win, they have to win big lah. Yeah, they have to win big lah. Betul. Diorang tak boleh menang satu. Betul. If let's say diorang tak ada 15 kerusi lah, they have to win at least 10. Betul. Then they have the control. Betul. That's the problem. Itu yang maksud aku tu, macam no point kalau diorang menang setakat satu tempat gitu. Correct. Because that's pasal if you win only one place, then you try to make a changes. 1 versus 14. Make sense. Tak nampak lah. You know what I mean? So tapi how true is it yang diorang cakap every vote is confidential? Pasal kita nak dapat that slip, kita main IC number, details ada. So how true agak-agak kurang untuk we are holding on to our registered number. Correct. Yeah, we won't be writing down our IC number. Kita kasih display our IC nama number. Kita dah ada dan memang ada number, yes, against the slip yang dia kasih. So our particulars is being tagged by the serial number. If pada aku, kalau walaupun macam mana pun the serial number tu dah ada tag dengan kita number, diorang nak check, just key in, maybe pada aku diorang nak check, just key in the serial number, they know already. Betul lah. Tapi kau rasa diorang ada time ke nak buat macam tu? Maybe random pick maybe lah. Tak tahu. Tapi kau tengok macam you go everywhere, some people kau boleh dengar tau that person, aku tak vote untuk yang putih tu, aku vote yang ni. Tapi kenapa yang ni boleh menang? Kau faham tak? Jadi macam mana tu dia punya kiraan at the end of the day nobody knows. Nobody knows lah. Tapi walaupun macam diorang, kita pun tak tahu yang is it the true count or not the true count? Is it your own self check own self? Maybe. Kita tak tahu. Kita pun tak tahu So like I say lah, so for yang kita ni semua, it's time to vote wisely. Betul. Okay, nak berani lah. Beranikan diri. Nothing will happen to you. Okay, you can see that everything is rising. Okay, opposition party mungkin promise they gonna reduce some of maybe let's say lah janji-janji manis. Okay, all this janji-janji manis akan keluar time the rally. Betul. Kasih bel lah, naik MRT lah, jalan-jalan tiba-tiba jalan kat coffee shop. Tak ada yang aku tak faham. Out of nowhere tiba-tiba dah nak election kau boleh naik MRT. Itu tak apa. Tadi ada orang ketuk pintu. Dia datang. Dia datang. Apa dia kasih? Dia tak kasih apa-apa. Dia datang, aku tak buka. Kenapa? Solat maghrib pasal dia datang is bukan diorang datang dulu. Bukan the MPs datang dulu. Yang dia punya kuncu dia.
Yes, RC datang dulu. Dia datang dulu, dia ketuk pintu, aku tak buka. Itu drama je. Itu pasal aku cakap 4 tahun kau tak ada naik rumah aku, tiba-tiba kau naik. Betul. Betul. Asal tak boleh connect ke macam randomly ke, kau At least datang. make it like a few months once. Busy, Tanya busy. what's the problem. Diorang ada bikin once, tapi diorang choose the block lah. Yeah. You know why? Because they are very busy. Busy body. I busy also. Yeah, but we need changes, guys. Yes, so true. siapa yang dengar ni semua, bukan kita menghentam siapa-siapa. Yes. Okay, I believe so. Yang korang tengah dengar ni pun, ataupun yang tengah view kat YouTube ataupun Spotify, korang sendiri want changes. Yes. Tapi takut. Tapi takut. So nothing can happen to you. Yes. Faham tak? So let's say lah, this thing, okay, we can see that the property assets, the value is, I mean, going Sky high. yeah, skyrocket. Okay. So kita fikir anak-anak kita. Diorang punya zaman nanti, Maybe the opposition party can do something Maybe. about this. Betul? Pasal pada aku rumah sekarang makin kecil, makin mahal. Yes. Okay. Harga batu. Diorang pakai emas agaknya. Kau kena ingat, batu tu import jauh daripada Malaysia, naik trailer tau. Ini baru harga Yahudi. Betul. Kena tarif tak? Yeah, so jangan takutlah pada aku. Do something. I mean, let's, orang cakap satu hati lah. Ya, kalau korang nak changes, do something. Jangan korang dah buat, korang tak buat changes tapi korang kat belakang, aku ada gini, aku ada gitu, aku ada gini. Tak guna. Betul lah. The important, the vote does count. Tapi kalau dia cakap satu vote, aku kasih kau 5 tahun, kau punya utilities semua free. Tapi itu memang janji manis. Takkan jadi. Even sekarang kau tengok, dalam satu household kau ada berapa ramai orang? 5. Aku 5. Yang working working berapa, laki bini tak busuk-busuk. Tapi yang datang surat yang kasih apa, utilities apa, voucher. Ini debate. Tapi satu orang je boleh pakai. Betul. So what's the point? What's the point? Yes. Habis kasih voucher pun, kau kasih voucher pun agak-agak lah, berapa ratus je. Betul lah. Orang satu Setiap kali tu, kalau dia offer kita voucher, kita dah takut. Ni GST mesti sini ada pula. Apa-apa orang offer nak kasih GST ke, nak jadi ni kan. Aku so far aku tak pernah dapat lah. Aku tak macam korang kira lah kan. Aku macam gini, gaji rendah pun tak pernah dapat bertahun lah. Alamak. Mana boleh ni. Tapi tak apa, aku dengar bulan Jun nak dapat 600. Semua. Ya ke? Semua. Aku nak tengok. 600. So korang check lah Jun atau Julai, diorang cakap diorang janjikan akan dapat 600. So kita tengoklah bank kita. Betul. So siapa belum apply pay now, tolong pergi apply. Register. Tapi aku takut apa tahu, letaklah kalau betul-betul opposition party semua kalah, menang. Yang baju putih kalah. Pasal ni kan, duit 600 tak dapat. Dapat 1,200. 2008 menang besar. Tapi diorang kalau sekarang dia punya voting kat mana? Bawah blok? Aku tahu sekolah masih. Diorang sekarang very easy ya. Diorang akan easy access untuk everybody tu. Untuk orang. Yes. Yeah. Lagi macam tempat aku ni area is consider is senior citizen area. Diorang pakai silver zone dan banyak orang tu. So diorang akan bikin the nearest. So yang mana dengan wheelchair, diorang akan come down to the block. Macam aku is aku ni estate in the middle. Jadi diorang buat kat depan blok aku. Aku senang lah. Aku tolong pakai wheelchair. Aku depan lift je, bawah blok. Turun terus. Depan lift aku kat situ, bawah blok. Untung Untung aku nak sikit nak kena jalan crossroad je. aku sekolah je. Kalau okey lah, dia sebenarnya dekat. Jadi dah nak beli rumah lain kali biar dekat dengan sekolah. Tapi diorang masih pakai polis untuk macam apa, jaga-jaga. Aku tak perasan polis in aku punya residential area. Aku cuma nampak like Cisco je lah. Diorang sub aku rasa diorang auxiliary pasal aku terfikir kalau let's say banyak apa Singapore ni banyak area, kalau semua dia pakai polis force punya manpower,
Kimak berapa banyak siapa police force punya manpower. Itulah bila time undi tu kan, dia nak crime naik. Pasal polis pergi tempat undi. Kau ingat ni cerita apa? Kau ingat ni cerita purge ke apa? Mana tahu diorang satu hari tu manpower dah pakai banyak. Habis siapa nak pergi patrolling? Aku fikir kita punya polis manpower banyak sangat ke sampai boleh apa. Yang off day tu kena datang balik. Off day kena patah balik dengan reservis. Reservis pun aku ada. Lift kena block. Yeah, kena block. Lift freeze. Dia punya freeze. Tu rasa aku rasa diorang terpaksa. Don't move. Tapi diorang ada pakai army. Apa? Army ada pakai? Mampus. Army tak ada lah. Kayaknya apa? Orang lagi perang ke apa? Tanya je. Tapi aku rasa general election army on standby. Itu lain lah. Itu general election. Because it's a state punya security. Yes, correct. So abang-abang hutan, abang semua on standby. Dorang cuma on consider amber alert. Consider anything lah, activate diorang nak on standby. On standby. Kau tengok aeroplane. Tu lah yang aku punya kapal terbang sama jet sekarang ni. Oh ya lah. Dia naik gini, potong turun. Okay, kalau kau bawa jet, minyak apa pakai? Minyak murni. Apa asal minyak murni? Itu minyak kelapa sawit tu. Murni lah brand dia. Seri murni. Seri murni lah. Minyak beras. Nama beras. Ada juga. Beras ada. Harmoni. Ya. Apalah. Dia pakai Caro. Jet fuel. Caro very light fuel. Bukan Jack Sparrow. Jet black. Jack Sparrow. Jet black. Tapi kau dulu apa NS? Aku sepatutnya aku ada kirakan bila aku dapat surat lain, bila aku report jadi lain. Kenapa? Pasal bila aku dapat surat tu, diorang kasih aku pergi jadi komando. Betul. Lepas tu diorang bila aku pergi report tu, diorang cakap aku terlebih qualified. Jadi dia hantar aku pergi. Kau buat army? Guards. Tak. Infantry. Dia consider mono intake. Bukan mono intake. Mono intake? Apa dia panggil Aku lupa that term. Dia ada dua tau. Mono intake means is kalau kau infantry, kau just habis kat infantry. Aku tahu. Yes. Tough club. Primary school ni. Apa nama dia Aku lupa lah. Tapi during that point of time, aku punya batch is consider regimental Melayu. Semua Melayu. 80% is Melayu. 80% is Melayu. Tapi tentera ke? Biasalah Melayu. Tentera mesti Melayu. Betul. Tak boleh. Apa pasal? Diorang ada cakap tentera bukan Melayu je. Yang Melayu je SCDF. Dulu. Betul. Kira kita tiga lain tau. Kau apa? Aku biasalah. SCDF Yeah. Aku polis. Corrupted je. Aku belum cakap apa. Aku tak cakap. Aku cakap corrupted je. Kira muka dengan dia tak kena. So kau polis, SCDF, aku army. SCDF macam dulu zaman kau ada masih lock PT ada Ya. Aku punya the second last batch ada lock PT. Kau tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa kau enlisted? 87 intake. Tahun. Oh, tahun. Dia bukan tahu. Aku tak ada intake. Tahun 2001. Kau kan? Aku rasa aku 2000 kot. Kira aku paling lama Kau? 1996. Aku enlisted. Aku baru sec 1. That time aku rasa korang dah tua guys, bawa tak, aku masuk time umur aku 14 tahun. Dulu time aku dorang boleh volunteer. Dorang boleh enlisted volunteer siang. That point time lah. That time aku daripada berambu kan. Daripada kau buat benda-benda kat luar kan. Tapi during aku Nathan, korang pernah kena lock ni tak? Lock itu biasa lah. Polis kan? ada. Polis ada kental lah. Aku ada. Every Saturday sebelum balik dia tak kenal apa lock PT. Kita pegang tembak. Mana ada polis patrolling bawa lock PT. Tak payah. Ami tanya Ami pegang apa? Leceh. Ami pegang apa? Ami tu pegang hutan. Nak potong pokok. Ami pakai apa? Pakai sumpit. Pegang tembak juga. Apa? M16. Jangan kecam lah. Tapi lock PT best tau. Betul. Best. Tapi, itu kau tengok
kawan mana yang macam sial tau. Selalu aku dengar apa yang diri kat tengah-tengah Selamat. tu. Selamat lah. Tengah-tengah. Kalau dia dah tengah tak apa. Dia rendah. Aku tak nak cakap bidik, dia rendah. Akulah tu. Aku selalu diri tengah. Jadi aku wayang lah. Padahal tak ada apa-apa. Itu je. Satu tu boleh lepaskan garuk siap. Pasal yang hujung tinggi. Yelah. Yang betul. hujung tinggi. Betul. Tengah is in between, in middle lah. Kira-kira dia 6 orang. Dia ada 7 orang lah. Kira 3-3-1 lah. Ujung dengan ujung anchor. Jadi yang tengah tu kira-kira aku paling ni orang paling kuat Yeah. Acik. Tapi kau ada masuk hutan lah? Ada Ada. Semua army training akan masuk hutang unless kau PES PSE Pest control. PES control mana masuk hutan apa? Betul. Tak boleh. Polis masuk hutan. Masuk. Masuk. Yeah. Kau tak tahu pun. Apa masuk hutan pakai tembak? Ada masuk. Ada ops dia masuk. Ada hutan lah. ada Okay. So korang tak pernah kena uniform PT? Pernah. Changing parade. Tak, kita panggil uniform PT. Ah. Tapi korang kena ni tak? Medicine ball. Benar. Training dia ada. Langkah push up? Ada. Kalau ada time ada lah. Apa je. Semua ada lah bos. Tak, sampai sekarang mana ada? Sekarang dah tak ada lah. Sekarang dah manja. Sekarang dah manja. Sekarang push up ada pad. Tu lah, ada pad lagi ya. Dia pakaikan tu knee pad. Takut salah. Tak ada. Yang aku heran tu kan, dulu time aku bikin orang cakap apa PT obstacle SOC kan, tak dibenarkan pakai glove. Tapi sekarang diorang pakai glove. Pakai glove. Asal? Takut melecet. Melecet? Kau apa saya melecet? SOC kan kau nak kena bikin yang monkey bar. Pasal kau Bukannya kau bikin sampai 1 jam. takut mak email. Zaman sekarang dah lain. Tu lah. Habis dah pakai glove tak apa. Lepas tu sekarang IPPT berapa je? 3 je kan? Tak salah aku. 3 station je. 3 station je. Lari Standing broad jump? tadi jam tak ada. Tak ada juga. Tak ada. Shuttle dah tak ada. Dah tak ada. Tak ada. Push sit up dengan tak salah aku is Push up. Pull up tak ada pull up. pull up lah. Tak salah aku pull up. Pull up mestilah. Pull up tengok kejahatanan kau. Tapi dulu time aku enlisted kan, badan aku sekeping tu. Lagi kurus daripada Ipoh. Dah kurus pendek. Time kau enlisted. Time aku enlisted during nanti ni. Aku kena Kau body shaming lah. Tak ada lah. Aku cuma nak backtrack balik. Backtrack apa? Aku 1994, 96 aku masih baru habis sekolah apa dengan kau? Yelah, ini masalahnya. Apa yang kau nak imagine Tak sangat? ada. Kau cakap time kau enlisted, badan kau sekeping. Betul lah. Aku kena kau dah bersekolah, tak pernah sekeping. Bohong. Aku yang sekeping. Kau lain. Dia chopstick. Okay. Dia chopstick. Aku Okay. sekeping kerana rasa dia masih macho lagi. Kau faham tak? Dia nak cakap lain dah macu. Habis bila aku masuk tu, abang aku kita kelakar lah. Abang aku masuk Lagu kelakar sikit. Lagu kelakar sikit. Boleh tunjuk. Aku bila tahu kau mana. Walau tak. Okay. Baru boleh cerita. Bila aku enlisted tu, aku dengan abang aku enlisted sama-sama. Kan tak? Siap bertangan. Kata nak. Okay, tapi dulu kita masuk dulu time kita enlisted kita ada aku lupa dia pada ni lah, tapi yang mana tak pas IPPT kat luar, diorang masuk siang 3 months earlier kan. Fit squad. Aku tak tahu apa squad lah. So aku dengan abang aku masuk sama. Okay. Abang aku ni pun lagi kurus daripada aku. So bila first week tu kita masuk sama platoon, sama bang, sama section lain bang, cuma sebelah-sebelah je. Okay. So terus the 1 week habis kita nak kena ambil test. So kalau kita pass, consider dapat ni lah, berbuka lah for until the next batch masuk. Aku rasa about 1 month plus ni lah. Yeah. Aku dengan abang aku pergi training kan, abang aku tak lepas.
Kenapa? Dia fail. All the way dia fail. Sampai the last batch habis, masuk, dia pun tak pas-pas. So kira kan indirectly kau nak cakap kau fit Aku fit lah. Kau kalau budak-budak camp aku ni dengar ni, dulu kau tahu tak dia panggil kau apa? Okay. Apa? Bulldozer? Bukan. Bob the Builder? Bukan. Apa tak tahu? Monyet. Macam boleh monyet pula. Masa aku pull up, that point of time more than 20. Sekarang kalau agak-agak kau sekarang berapa? Aku pernah last week aku bikin about 6-7. Badan macam gini masih boleh naik. Last week Last week 6-7 kira okey lah. Pasal aku bawa anak aku pergi main playground. Fitness corner lah. Terus anak aku challenge aku, Baba can do to how many can do? 6. Lepas tu ni sakit. Ni sakit. Betul lah. Balik cari Panadol. Tapi time kau SDF dekat camp lama kan? BRTC Jalan Bahar lama. Jalan Bahar yang mana? Yang Sing Song tu. Yes. So aku punya the last 2 batch. Kira Razi tengah instructor kau ni lah. Razi budak bila? Dia went boy Dia went boy. Kau last 2 batch. After that diorang dah move to yang dekat dengan kubur. CD. Ya, correct. Tapi camp lama tu aku dengar pun banyak training diorang pun kasar-kasar tu. Dahsyat. Sana-sana aku pun dengar juga pasal dekat belakang tu kan ada blok kan. Kadang-kadang Shell lepas belakang Shell tu ada satu blok kan. Aku kadang-kadang dulu aku ada kawan tinggal tu blok. Jadi kita kadang-kadang tengok diorang training kat bawah. Rabak juga. Ya, baru kau tahu Lagi bila korang tengah firefighter punya training. Yang korang bawa lari hose tu. Hose tu pun berat tau. So macam mana korang boleh angkat tu barang Yes, tengok badan. Tapi sekarang si tengok badan. Tapi tu apa? Die kau boleh tak boleh tetap kau kena pikul juga kira. Itu part of training Kalau kau betul-betul tak boleh. Kau cakap pasal the first BMT course ke kau berbual pasal firefighter course? Mana-mana lah firefighter course lah. Firefighter course lain. Lain. Habis yang kau lari dengan fire hose tu apa? Bukan firefighter course. Itu firefighter course. Firefighter course. Macam mana kau angkat tu barang tu? Berat kan? Memang berat. Okay, dia simple. Satu kali load tempat kau dengan jaket semua. Okay, aku rasa yang SCBA kita pakai tu, yang oxygen tank tu, SCBA, itu je dah almost 8 to 10 kilo. Berat. Itu dah macam. Habis baju dia panas tak? Baju dia memang Habis itu lah kadang aku ni korang pakai so tu benda. dengan dengan jaket legging, dengan helmet, dengan 2 hose, satu hose kau kepit, lepas tu nozzle kau masuk sini. So selagi tangan kau tak boleh tangan kosong. Tak boleh lah. Memang firefighter memang tak boleh lah. Tak boleh. So itu cara kita train. Kau SDF, kau polis kan? Aku nak tanya pasal SDF. Okay, boleh go. The worst training that you ever went through? The worst Worst. Yang aku dengar yang apa sampai mata meleleh atau apa nama? Chemical agent. Dia bakar pil. CA agent lah. So aku nak tahu kau punya experience. Sure lah itu. Itu gila babi. Tapi pada aku itu anak je. Really? Aku boleh take it. Maksud kau take it as in macam mana tu? Okay, kan kita pakai CA mask. Okay. So dia punya drill is, dia punya canister tu, Dia akan bakar. Dia akan tutup bilik. Dia akan lock tau. Kat luar ada DI tengah tunggu. So dia akan bakar semua platoon kat dalam. So dia akan bakar. Okay, relax. Tak ada apa-apa. Sekali dia suka buka canister. Switch canister dia panggil. So buka. Lepas tu pusing satu round. Tu canister pusing satu round. Lepas tu pasang balik. Terus blow 2 kali. Blow out 2 kali. So itu pun ada yang tercekik juga. Ada yang tercekik. Yang paling so once kau buka tu face mask, itu challenging. Kau kena tahan nafas lah. Once kau buka, dia tak kasih kau tahan nafas. Tak kasih kau tahan nafas? Tak kasih kau tahan nafas. Itu yang sampai bila kau nak tahan nafas? Itu kira betul lah. Kalau orang cakap sampai mata meleleh, betul. Hidung ingus. Yes, dia akan irritate kau punya mata, hidung. Dia panggil chemical agent apa. So chemical warfare. So bila buka je, dia rampas tu face mask daripada kau. Terus dia suruh kau sebut nama penuh kau. By the time kau dah briefing dah nama penuh tak apa. Dia suruh spell out. Mampus sure. Kalau kau boleh carry on IC number. Kalau dah boleh date of birth. Dia main gitu je sampai kau tak boleh. So tengok who
who survive. Ada orang tak yang kira collapse during that Tak ada. film? Tak ada lah. Tak ada. So is They will take safety precaution juga. Okay. Dia tengok. Tapi kalau dulu punya time aku tak ada, Syul. Time aku tak ada. Bantai jalan terus. Tapi kita okey. Sekarang tak boleh. tu pasal aku cakap firefighter dulu lagi orang cakap lagi Dia buka pintu. jadi gigang ho lah kira. Dia buka pintu. Dia tandang kau keluar. Kau mampu. Bukan suruh kau keluar, dia tandang kau keluar. Dulu punya instructor garang-garang. Tapi syok. Tapi syok. After that, itu yang kita Bonding, bonding brotherhood. No one is left behind. Blood brother. Salah. So itu pada aku okey. Yang tak okeynya high rise exercise. High rise is yang kau panjat tangga, then after that kau building fire. Turun naik. Lari lah dengan hose lah. Pakai BA semua. Gila babi. Atas dah terbakar. So kau nampak yang CDA yang building ada macam tower. They call it the furnace. So kat tingkat 3 ke tingkat 4 dia punya furnace, dia dah sudah bakar. Okay. Dah bakar. So kau long lay on lah. Hose kau connect all the way sampai tingkat 4 ke tingkat 5 tak? Aku tak ingat lagi. So from there tunggu lah. Buka air. Masuk. Itu korang pun buka air pun ada cara dia kan? Tak ada. Korang tak boleh terus buka buka kan? air buka je pun. Mana 2-3 cara. Tak, maksud aku korangnya tu tak boleh terus buka kan? Pasal kena pelan-pelan. So at 10 bar. So at 10 bar, standard 10 bar. Boom, pergi. Tapi satu hose tu bukan satu orang pegang kan? Dia ada 2 orang. Depan belakang apa kan? Minimum 2. Belakang cuma tahan kau je kan? Kalau kau seorang gimana tak boleh kontrol satu penat, benda kan? Penat. Tu hose apa dia panggil nozzle Nozzle dia dah berat so. Aku pernah pegang. Masa time aku dulu, sekarang punya is material lain. Dulu punya masih tembaga Syul. Yes. Kau gila babi Syul. Itu tembaga kalau jual boleh ada duit tau. Berat Syul. Tak apa. Berat. Yang itu tak apa. Once hose semua dah habis pakai, bila kau nak roll balik dalam ada air tu kau nak keluarkan. Sial. Itu paling sial. Tapi sekarang dah ada dia pakai roller tu kan. Kat training tak boleh pakai. Training tak boleh pakai. Tapi memang kalau real life, tapi kalau training pakai tak syuk lah pada aku. Budak-budak ni kalau sekarang kalau lebih sikit kena komplain macam mana? Jangan jadi firefighter lah. Jadi fire. Tapi senang cakap firefighter pada aku tak tahu Orang cakap budak-budak rosak semua pergi. Kira tak ada future pergi. Tapi korang kena ingat tau. Rumah terbakar panggil siapa? Rumah terbakar panggil bomba. Heart attack panggil siapa? Tapi aku fikir balik kalau dulu orang tu cakap ni budak-budak rosak semua masuk SCD Civil Defence. Tapi kalau kau fikir balik sekarang kalau kau stay on, sign on, gimana dia punya for a career path is good tau gaji tu. Yes, betul. Member aku ada. So sekarang pun diorang tengah recruitment. Dia nak ambil ni orang tu macam aku tak? Tak, diorang tengah cari permanent ambulance driver. Kau drive je. Ada. Tapi under SCDF. And first 3 years is kau contract. Okay. Lepas tu before on the 3rd year dia tak salah aku dia akan assess kau. Then moving forward for 4th to 5th year terus kau dah kirakan. Tak ya kira. Tak. Kira permanent SCDF. Kau bawa ambulance je. Tapi kau ingat bawa ambulance senang ke? Syok. Memang syok. The road is mine. Itu bila ada casualty. Kalau tak ada casualty tapi tak ada. Dah hantar dah hantar IP lah, injured person to hotel. Kau tak boleh daily Syul balik. Kau kena balik on every now and then. Every your movement is being monitored tempat base. Be it kat station ataupun main base tempat Paya Lebar. Ada GPS Yes. something Yes. So every traffic light, tak salah aku more than few minutes kau nak kena report back. Ada dia? Yes, kalau ada case. Kalau ada case. Yeah. So what cause, because the response, okay, we're talking about firefighter. Best lah bawa firefighter. So the response kalau bawa fighter ada cerita, army ada cerita, polis tak ada. Tidur. Polis apa? Nanti Come. Give me your hand. Headshot. Nanti Headshot aku pun ni. Don't move. Move back sir.
Apalah. Geram je aku tu training. Okay. So okay, kita berbual pasal firefighter. Okay, lagu apa? Suspend. Lagu. Aku tak tahu. Lagu garang sikit. Suspend. 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 Okay, berbual dulu. Okay. Mata aku pun. Mata aku pun dah. Yolah. Kau tahu lah mata aku macam mana. Mana? Okay, dulu start. Okay. Sikit lah. So kalau as a firefighter, you talking about fire station. Within 1 minute out. Within 1 minute. 1 minute out from station. Response times makes tak boleh lebih dari 10 minutes. Aku tahu. Aku pernah nampak dia ni. Kan. So apa kau tengah bikin tu, make sure. So tu pasal apa as a firefighter dulu back kalau aku let's say running pumper 1 lah example, pump ladder 1 lah. Macam cakap pump ladder 1, aku nak pergi berak ni, aku cakap Izan, kau cover aku nak pergi berak lah. So kalau apa-apa Izan pergi, aku cover dia punya pump ladder pula. Okay. Takkan. So ada few occasion juga aku tengah mandi, aku miss call. Sial. Habis macam mana tu? Okay. Charge. Kalau betul-betul charge, you miss call, charge. Yes. So aku miss call, but pasal rekod aku baik, jadi encik aku pun best. So OC aku pun cakap okay. So kita reason out lah kenapa aku tengah berak Syul. Kau expect aku buat apa? Kan. So aku punya salah pula, aku tak suruh Tak orang inform lah. So but aku punya rotamate yang kira cover untuk aku. Very I mean masing-masing lah. Ada orang macam memang eager lah sial. Asal bunyi tin. Tapi TL141. sebelah pumper tu kau punya boot, kau punya benda-benda tu semua dah prepare standby kan. Dah. So apa dia punya steps? Apa yang kau nak kena pakai dulu? Okay, sampai top boot terus campak, lompat ke dalam kita punya legging yang dah siap dengan boot. Zap jaket dah memang kat dalam, helmet dah memang kat dalam, naik lah. Cakap naik je. That's why you can do it within 1 minute. Faham. Itu sliding pool paling best. Itu aku tengok. Ya. Tapi ada slide kan? Ada slide apa? Sekarang ada slide. Dulu back then tak ada. Dulu cuma pole dulu kan. Pole. So paling best sekali during the training itself, we're not talking about the fire call, we're talking about training repelling. Itu aku dengar. Repelling best. Korang ada repel turun bawah kepala spiral dulu lah. kan? Spiral, normal repelling. So pada aku itu training yang paling best. I always looking forward for that. Habis suicide jump, yang canvas jump tu, tu best. So it boost your confidence lah. Yalah, you have to go through all that, but pasal kau tidak, it is part of the course. Kalau kau tak complete that course, kau tak lepas, means kau out of course. Okay. Of course, meaning so kena Tendang lah. Kau jadi apa lepas tu? Depends lah. Depend lah. Tengok mana yang ada opening lah. Kalau medic ke ada opening, then kau pergi, then kau kena start balik. Kau kena tunggu the next course. So in between tu, while waiting for the next course, kau nak buat apa? Administrative lah. Jadi boy lah. Boy kopi satu boy. Macam gitu lah kan. Tapi during aku punya batch, siapa yang tengah tengok firefighter batch number 13 FFC, tak ada orang yang drop out. Ada yang out of course. Semua complete. Baik lah Ya. Kita kan terus terang cakap firefighter, jangan cakap firefighter, any kind of course yang korang akan being enlisted tu kan, semua tak senang actually. Cuma depends on how you want to adapt with it or apa dia overcome the cost lah. Cuma kita boleh tengok ni berbual fact. Banyak-banyak NS yang banyak action, banyak ni is actually SDF. Betul. Kalau kita bawa polis banyak patrolling kan, tak salah aku kan. Neighborhood maybe duduk kat NPC kan, tulis statement lah tu kan boring lah. Unless maybe some of them maybe dapat elite ke, aku tak tahu lah. Depends lah SOC kan. Macam kalau army overseas training, Taiwan, Brunei, Australia, New Zealand. New Zealand lah. New Zealand kan. Tapi itu depends on what unit you termasuk lah. So kita boleh tengok yang aku boleh assure lah, those enlisted going atau tengah tunggu for NS sekarang ni, korang kalau enlist for SDF, please go for it. Go. If korang boleh sign on, go for it. Betul. Because
macam aku rasa Izan pernah cakap, pernah share di story. Kalau korang tengah NS ni, plan your future. Betul. Kalau nak plan for a career, look at what COVID-19 has done to us. Betul. So these are the jobs yang can sustain for long period of time. Bukan Grab Grab pun perlu. Memang perlu, tapi Grab sideline. sideline kau boleh. Kau tak boleh make it as a full time. Betul. Walaupun kalau in kind of pandemicnya situation, so it still go on, but Betul. cannot make it Pandemic ni semua. Ya, correct. Be a frontliner lah. Yes, correct. Be a frontliner. Do something which is beneficial lah untuk diri kau. So firefighter. Okay. Ipoh pun dah cerita sekarang, Zan. Aku nak tahu pula pasal ini benda orang skeptikal. Polis do nothing. Betul, aku nak tahu juga. Aku pun tak tahu. Tapi terus terang, untuk aku polis Lagu kelakar. Lagu kelakar komedi. Mana komedi? bila pak polis je kelakar. Tak, tapi terus terang aku cakap kau, kalau nak comparekan training for army and ni, polis untuk aku still on the low side lah. Untuk aku Okay, what kind of training? Okay, dekat Old Police Academy sama lah, ada this SOC punya course. More on running. Tapi kejap, SOC-nya course apa korang bawa? Tak, kosong. Time kau the late Sri Kantan ada? Ada, masih ada. FI ada FI ya? Ada FI. Okay. So during kita punya SOC is just kita punya ni je. Clean fatigue lah orang panggil. Okay. Lari gitu-gitu dan panjat tembok lah apa whatever gitu je. Tapi during aku punya time is just diorang kasih kita rasa-rasa je. Pasal during aku punya time aku rasa diorang dah nak stop tu benda. Dah nak stop. Tak salah SOC aku. SOC punya that course lah. That time aku ingat diorang kasih kita just for the fun of it je, rasa-rasa. Tapi it's not really part of the training. Diorang dah stop during aku punya time. So other than that, it's more to lari lah. So okay, fitness. Police is more to, kalau NS is it belajar pasal basic law, police, general order. It's all about ni lah, mind lah. Kau punya law, kau nak kena ingat apa law. Pasal terus terang macam kau itu penal code tu. Kalau satu offense tu dia punya, kalau let's say kau buat satu offense, diorang nak charge kau under what section, it's very fine line tau. Kalau let's say kau create that offense dengan pisau, Tak ada. Kau berbual habis belakang lagu komedi macam tak kena. betul. Ni dah serius. Ni serius. Siapa dekat polis komedi? Ada Police Academy. Okay, let's say for example macam kau pergi rompak, bunuh orang dengan pisau. Okay, under penal code, kalau diorang akan nak charge kau very fine line tau. Kalau let's say kau dah ada intention, okay, kau falls under let's say penal code, letaklah example penal code under section 254. Tapi kalau kau cakap, kalau kau statement kau cakap kau rompak orang dengan pisau tapi kau tak ada intention, that word tak ada intention, kau falls under 253. Tapi very macam example lah. Tak pasal aku chapter ke apa. Macam example dia punya penal code comment section is this section. Tapi kalau kau tak ada intention, kau falls under bawah section. Very fine line. Jadi drop lah. Jadi during that test kau really need to tahu tau. Kau kena baca that case, apa case, kau nak tahu ni apa, with intention ke tak intention, apa dia punya. Korang ada buku kan nak kena buka? Ada, buku dia tebal. Penal code dulu time aku NS. Nasib baik aku pass lah. During that time aku betul-betul belajar and aku pass. Tapi kalau kau tak pass tu law test, during that time aku tak apa tahu akan jadi Kalau fail aku tak tahu apa jadi. Betul ke kalau korang tak pass tu benda, korang masih pakai baju putih? Baju putih tu VC kan, orang panggil VC. Tak, during aku minta memang ada VC. Itu tak kisah. Kau itu bukan, itu doesn't determine kau pass ke fail kau akan pakai baju VC tak. Memang ada batch VC pun. Dia macam provost. Yes. VC tu macam provost lah. Something like that lah. Aku Dia tak tahu bukan lah. macam MP lah, MP. VC ayam sakit. Macam ayam sakit. Bukan. VC pun ada yang fit so. Cuma diorang cakap is low education low education level. Something like that lah. Sekarang dah tak ada Dah tak ada. Semua dah Sekarang is semua pakai biru Semua diorang dah standardize kan. Even during aku punya time reservist pun, VC semua dah convert pergi shooting, bawa gun dah sekarang. Diorang dah nak face out aku rasa. bawa arm. Pasal aku rasa apa tau, bawa gun.
Macam mana aku nak percaya dia polis? Kau tahu tak? Bawa gun dia apa? Bawa tegan apa? Gun. Okay, aku Okey nak lah, tanya garang kau sikit lah, garang. letak kalau aku nak tanya test kau kau cakap kau ni kan. Yes sir. Okay, kalau orang do a murder case with weapon, apa dia punya chapter dengan penal code dia? Aku tak ingat lah. Kan tengok. Sial lah, dah berapa tahun. Tapi ini memang standard benda. Aku tahu 307. Okey, mati tak mati? Mati. Okey, aku dengar maybe aku try. Murder. Tak, dia nak section ni. Section. Mana tak boleh boleh. ingat. Aku tak boleh. Takkan ingat lah. Okey, kalau gitu maybe Okay, letak bukan tak chapter. Apa yang orang akan charge dia that Apa case murder case with Salam pula weapon aku. mati. Murder case with weapon mati With intention. with intent. Oh, habis. Aku tak nak cakap bukan chapter tau. Dia dah charge Dia punya charge lah. Aku tak tahu. Dia ada homicide, dia ada manslaughter, dia ada macam-macam. Murder with dangerous weapon. Tak. Murder with intention. Murder with Dia ada intention. macam-macam. Jadi sebab Murder tu with aku intent. tak tahu. Sekarang aku dah lupa lah. Dia nak kena betul-betul charge kau betul-betul punya tu, Maybe aku tahu. Aku baru ingat. Murder she wrote. aku tahu. Murder ring. Kau tahu siapa murder Aku ring? tahu. Siapa? Siapa murdering? Murder ring. Murder Inc. Rapper tu lah. Siapa nama dia? Aku dah lupa je. Murder Inc. Murder ring. Jarul. Sure lah. Siwa. Murder she wrote pula. Tapi actually polis pun actually fun. Ya. Pasal dulu terus terang macam dapat surat menggeletar nak buka. Takut Ami ke sini ke polis. Harap-harap polis. Saya dapat polis. Alhamdulillah. Pekik Syul. Kat rumah pekik dalam bilik. Aku dapat oren. Kau dapat Oren CD lah. Kalau Ami hijau. Hijau. Tapi kenapa? Ini patut. Pasal biru dah. Polis. Pasal dulu polis. CD pasal oren. Pasal dulu korang punya uniform is apa nama yang dulu sebelum si SCDF dia panggil Singapore join. bukan yang korang pakai helmet oren, lepas tu baju putih ada. Bukan baju putih lah, baju grey. Baju grey pun ada. Tapi yang korang datang you all involved in the hotel tu, New World Hotel. New Hotel yang korang tak pakai uniform, korang pakai baju yang Pakai tupis. bukan baju topi, baju putih yang ada CD lah. Apa nama dia? Apa dia panggil Aku lupa lah. Apa? Baju apa? Kira dulu punya panggilan nama dia. Dulu panggilan dia orang ada panggilan yang ni lah, untuk ni lah. Fire Brigade. Bukan. Dia kirakan everybody wearing that orange. Tu pasal mungkin dia start Ya ke? Aku tak pernah nampak dia pakai orange. pasal dulu pada CD time aku lah, ada jugalah orang yang CD pasal orang dia helmet is orange, tapi dia orangnya baju uniform putih tapi ada orange. Mungkin because of that lah. Macam Ami memang standard lah. Ada orange. Ni zaman New World New World Hotel. Lama lah, zaman 80 lebih. Mungkin New World Order lah. NWO lah. Tapi salute to the SDF contingent yang baru balik daripada Myanmar. Yes. Kau tengok CD juga. CD. Apa cerita dah okey sana? Dah settle. balik. Takkanlah stay lama-lama. Tak, aku tak tahu whether dah settle ke belum. Diorang kat situ aku rasa 3 weeks. Diorang settle tak settle kan, diorang tetap akan balik. Yes. Even though itu consider kita send help to them. So walaupun settle ke tak settle, janji sana dah macam orang slow down sikit baru orang balik. Diorang nak kena dapat that instruction to stand down lah. Every night tak salah aku diorang will go through this psychiatric. Because apa yang aku dengar yang pasal the last aku dengar the Ops Lion Heart was yang paling rabak was yang tsunami. Tapi kalau macam diorang was send to ni macam tolong pergi Myanmar, diorang ada extra, dapat bayaran extra allowance ke whatever ke memang usually balik ada promotion je lah. Promotion, and apart from that diorang ada increment lah aku rasa. diorang macam Mami, diorang ada incentives. incentive. Overseas. Diorang tak macam DAT. DAT lain. DAT memang on standby. Tak selaku back then was 6 months. 6 months kau kena surrender kau punya passport. Means kau punya passport dah anytime picit jalan. Go lah. So after the 6 months is kau kat base je.
So dia rotational. Tak salah aku macam tu back then. Dulu aku nyari-nyari nak masuk dat. Ni betul aku tak bohong. So it was the year 2004. 2004, 1 year before aku ORD. 2004. So Tu apa? Tersen Apa sih? Tersen dat. Tak ada. Dulu terus terang cakap kau, aku dat dengan Hazbat ni, aku punya pemikiran dulu, dat tu korang main pergi hantar dat. Sumpah yang Hazbat tu kan nama orang. Kalau sudah dia punya chief nama Hazbat. Kau faham tak? Aku tu macam dulu gimana diorang hantar main dat. Aku almost tak faham. Almost dah nak pergi demi selection. Tapi actually dua kali. First during aku punya NS, aku punya setcom cakap jom lah join dia. So kita train together. So kita train together, but halfway through aku cakap tak boleh lah. So dia pursue and he got Kenapa tak selected. boleh? Dia punya training rabat lagi. No, the first selection was rabat saya. The first selection was 24 hours. Tak saku. 24 hours? 24 hours punya selection. Sial. Kalau lepas means belum habis lagi. Lepas tu baru kau start kau punya course. So within that 24 hours, kalau tak silap aku lah, correct me if I'm wrong, those that personnel. So within that first selection, kau tak kena lagi sada tau kadang-kadang. You will work you will work as a team. So tak silap aku, halfway through and diorang akan bawa the bell together with you. Sampai give up. Ding keluar. Okay, for army dat. Polis? Army dat. Apa? Tak, masa aku yang training kira paling rabak lah. Paling rabak. SDF. CD, dat dengan firefighter. Okay. Dan kalau army, kalau polis? Aku tak tahu lah. Aku tak pergi. SOC. Maybe SOC. Tak lah. Masa aku unit yang kira paling rabak pada kau. Polis pun ada star team kan? Star team? Spear. Star elite. So aku tak tahu how training. Kalau nak cakap SOC, memang during aku punya time, kita mindset dengar SOC rabak, tapi aku rasa tak serabak yang lain-lain kot. Aku tak tahu lah. Kalau macam Ami, dia ada ranger, komando, sniper consider under komando. 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 So komando lagi rabak kan? Komando tak, ada lagi satu. Apa nama dia? SOF. Bukan. Dulu time aku training kan, diorang hantar aku pergi Amazon punya jungle kan. Diorang training aku. Diorang hantar aku training, diorang kasih aku satu dagger. Dagger je. Dagger je. Rambo tu kau lah. Tak, Rambo kira anak buah aku. Rambo yang lagi yang Upin Ipin yang ayam tu. Rambo yang dia mambo. Dulu time aku bila diorang training aku tu kan, diorang nak try aku, dia kata kau mesti nak kena pergi try begini chaos lah. Terus aku cuba ni lah, dia hantar aku. Ni apa? Ni Aku naik kapal terbang. Kapal terbang. Sampai dia cakap, dia tak kasi aku location tau, dia blindfold. Lepas tu dia cuma cakap, okay now you jump. Naik kapal terbang. Lepas tu dia cakap, now you jump. Aku jump. Masih blindfold lah blindfold. Kira paratrooper lah ni. Paratrooper. Lepas tu pergi dah, tu sekali aku buka parachute, jauh left right. Tiba-tiba aku masuk dalam laut. Dari Navy pula. Tak. Kira kan land kat laut lah. Land kat laut. Pasal aku salah navigation. Aku tu lupa nak buka map. Dah lepas tu aku swim. Swim. 4 hari 3 malam bro. Lepas tu bila tengah swim nak ni tengah ada apa? Ada ni tengah course ke atau tengah training course lah. Course. Yang kau tu masuk Olimpik Tak belum habis lagi bro. Aku dah sampai 4 hari 3 malam. Sekali kau tahu bila tengah swim tu, sekali tengah swim sekali apa tau? Jaws naik. Maksudnya Jaws pula. Aku fight. Aku diri atas air. Kau dengan Jason Statham. Jason Statham. Lepas tu dah swim, fight dengan Jaws. Lepas fight dengan Jaws kalah. Aku pun swim pergi ni. Sekali bila aku tengah swim tu sampai kat island ni kira. Cakap ni tempat macam kau kenal. Tu kau nampak bola Wilson. Tak, Wilson bukan ni. Dia bukan Amazon. Dia lain. Tapi bila aku tengah swim tu dah sampai kat tepi pantai tu, kan sekali ada signboard, welcome to Amazon Bungle.
Amazon bangga. Aku nak jaga-jaga. Jangan spot Betul lah. Sudahlah melalut. Ulprak lah. Kimak Amazon bangga. Aku tak pernah dengar soldier ke army Singapore SAF training sampai Brazil Zul. Pasal diorang nak train, pasal diorang nak aku train Rainbow. Pasal diorang campak aku itu. Rainbow pun tak sampai Amazon sial. Tapi kau tengok Amazon aku train dia macam mana. Pegang timbak 2 tangan bawah basikal. Tak ada. Swim 4 hari 3 malam. Bunyi marah. Boleh mampus ya. Kau cakap apa kau dah tahu pakcik dulu. Ini nanti kau dah besar, habis lah cucu kau kena goreng. Kau goreng dulu cukup-cukup Macam aku goreng anak aku dulu. Macam sure lah. Penat lah. Okay. Kat situ je cerita Woprak. Ya, kita semua betul. Dia je Woprak. Aku dengan Izan je cerita betul. Betul. Woprak dia ni. Silap-silap bukan Ami, postman. Postman kena kerja keras juga tau. Silap ni medik. Oi. Okay, let's wrap up on this. Okay, so the GE is coming. Yep. So the general election is coming. Please guys, okay, so vote wisely. Yes. Okay, don't worry, nothing's gonna happen to you. We just need changes in Republic of Singapore. Yes. Vote honestly. Touch your heart. Use your brain and think about the future. True, betul. Dan kalau korang nampak ada mana-mana police personnel ke mana-mana ini yang tengah on duty, yang tolong jaga tu smooth kita punya flow of the punya undi, don't make life difficult for them lah. Kita just abide by the rules. Betul. Correct. And pada aku pula, last but not least, yang pada listener yang kat luar sana yang belum follow kita dekat kita di social media, go to our social media. Like, subscribe, comment, and save the video. Especially yang dekat TT kan, please go help us go to our IG dengan YT. Please follow us and subscribe us in YT. And do comment. Jangan segan-segan comment. Korang ni berat betul lah. So and thank you to all the Malaysian followers. Thank you so much. Kita punya TT penuh dengan Malaysians. Kita punya YouTube Malaysian demographic shows that a lot of Malaysians are viewing. Thank you so much. Thank you for the support. Kita sayang korang. Mana tahu satu hari kita ke sana, InsyaAllah kita boleh jumpa. We love you all. Kita Singapura dan Malaysia adalah seperti adik-beradik. Betul. We love you all. So sampai di sini saja episod kita kali ini. Harap korang happy dengan Woprak sibuk ni. Bob Woprak. Dia bukan Bob asli dah, Bob Woprak. Signing off, Apple Gazay. Aku Bob Basri. Dan aku Izan Rosli. Nari Popapo. Ciao.